Perasan tak penampilan Presiden Persatuan Seniman Malaysia iaitu Z. Zaidi nampak berbeza sejak kebelakangan ini. Bukan saja sudah memotong rambut panjangnya, tetapi bentuk badan Z pun semakin langsing macam zaman drama Sembilu Kasih. Ada apa-apa ke ni Z? Dekat Insta pun semakin rancak posting video bersenam. Rupanya Z bakal buat comeback dan akan masuk sebuah set penggambaran filem pada bulan Mei ini. Oh, patutlah. Share lah sikit. Dah berapa banyak kilogram turun? Sebenarnya saya kurus ni disebabkan soal kerja untuk sebuah filem yang akan bermula penggambaran pada bulan Mei 2025. Jadi persediaan saya macam inilah. So kita ubah karakter sebab karakter tu memerlukan gaya dan perwatakan sebegini. Berapa banyak sebenarnya yang dah turun? Sebulan 5 kg. Ni mungkin akan turun lagi lah. Dia akan turun mengikut berat yang kita perlukan untuk watak ni. So adakah watak dia memerlukan aksi yang begitu wow, action yang begitu melampau sehingga memerlukan turunkan berat badan sedemikian rupa? Dia sebenarnya filem ni lebih kepada komersial. Dia nak kita post je lebih. Mungkin fizikal kita ni mungkin membantu untuk melariskan filem tersebut. Secara tak langsung watak sebagai seorang tentera, dia memerlukan body yang ideal, menjadi ikon kepada karakter askar-askar yang lain. Berat badan dah tinggal berapa? Sikit. Banyaklah turun kan? Kata Banyaklah turun. Ya, tadi sebulan 5 kg. Sekarang dah berapa dah? Tak nak bagi tahu rasa kan. Tak, masa bulan puasa adalah masa yang terbaik untuk kita nak buat badan. Selain kita beribadah, jangan fikir pasal nak buat badan je. Hari raya ni memang kita lagi turun lah. InsyaAllah lepas raya ni lagi turun. Sebab syuting tu lagi nak dekat. Jadi mungkin dia memerlukan six pack ke kan, kita tak tahu. Tapi dia bergantung kepada director tu lah. Kalau dia nak belanja ke, dia suruh kita belanja, kita nak buat macam mana. Godaan tu memang ada. Bila kita cuba nak turunkan berat badan dan nak mendapatkan badan yang ideal untuk watak ni, cabaran dan dugaan tu banyak. Orang cuba try kita, makanlah ni, makanlah tu, makan ni. And then kena faham, ada dua makanan, iaitu healthy food dan clean food. Jadi yang sekarang ni saya lebih kepada clean food. Jadi gravy pun saya tak makan. Cabaran lah bila kita nak buat suatu watak ni. Inilah yang menyebabkan kita kena profesional dengan kerja dan kita kena bagi yang terbaik untuk kita buat comeback. Masa sekarang ni kan, tengok abang dah nampak muda sedikit kan. So abang rasa macam mana sendiri bila yalah tengok dengan umur pun dah lain dan nampak look pun dah nampak jauh lebih muda. So ada satu perasaan perubahan tak pada diri abang? Saya terasa masa mula-mula saya berlakon cerita Sembilu. Ni bila orang mula mengenali saya, momen tu dia datang kembali pada hari ini dengan cara yang berbeza. Bila orang tengok kita, jelas sebelum ni kita misai janggut, rambut bergempal sikit. Sebab itu kita memerlukan karakter yang berbeza. Jadi karakter kali ini lebih membuatkan mereka-mereka bila memandang saya, dia akan memandang Z. Zaidi. Dia macam betul ke? Nak kata betul ke tak? Sebab saya ubah 360 darjah daripada rambut panjang dan sebagainya, tiba-tiba tukar jadi begini. Even Pak Nil pun DM saya dekat IG. Dek, elok kau macam ni dek. Macam muda-muda dulu kan. Maintain macam ni kan. Sebab bila rambut panjang tu nampak terlalu matang sangat. InsyaAllah mungkin kita akan maintainkan macam ni. Atau tengok mungkin karakter baru dalam filem yang akan datang. Kita akan berubah daripada semasa ke semasa.